Hai, assalamualaikum semua. Okey, baiklah, kali ni kita ada barang baik baru sahaja mendarat guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Saya pasti kamu tahu sudah apa ini. Seperti biasalah, mari kita unboxing dulu guys. Kalau tengok packaging dia ni simple sajalah. Dia tiada bubble wrap, dia cuma plastik hitam macam ni. Okey, boleh nampak sudah kan gambaran dia. Kita cek pula di bahagian dalam. Di dalam ni ada polyethylene foam ataupun PE foam untuk melindungi lampu belakang ni guys. Tengok, kita cek dulu lampu ni. Tengok, memang mantap lampu belakang untuk Asia ni guys. Yang ni jenis LED. Okey, kalau tengok sekarang belum nampak ada apa-apa kerosakan lah, tiada pecah. Okey, maklumlah, kita ship dari Semenanjung ke Sabah. Kita tengok yang sebelah pula. Okey lah, tidak pecah-pecah. Okey, soket cukup, tinggal kita pasang lagi. Jom. Sebenarnya tail lamp aftermarket ni dia ada banyak jenis. Ada yang smoke, albino dan juga RGB lah. Okey, korang boleh pilih mana yang sesuai dengan kereta korang. Dan untuk Pro 2 Asia baru ni, cara buka dia, jom saya tunjuk dengan korang satu persatu. Lampu belakang Pro 2 Asia dia ada 2 nut 10. Yang ni senang, korang buka je macam biasa. Easy. Kemudian selepas sahaja buka 2 nut, boleh tarik lah. Dia ada klip dalam tu. Tengok macam ni lah, senang kan? Kemudian kamu cari dia punya soket. Yang untuk lampu sebelah kiri ni, soket dia berada di belakang bumper. Okey, yang belum subscribe boleh subscribe dulu channel ni. Untuk info kepada semua subscriber saya, korang akan dapat voucher special daripada Shopee apabila membuat pembelian di produk link yang saya tag di bawah. Jangan lupa claim voucher tu guys. Okey, soket sudah dibuka. Kalau kamu perasan ada wire yang bersambung pada soket lampu belakang ni kan. Ini sebenarnya wire daripada lampu reflektor lah yang di bumper saya pasang hari tu. Lampu reflektor bumper ni saya ada buat video juga hari tu. Korang boleh tengok juga di link saya share. Okey, seterusnya, kalau kereta kamu tiada bumper reflektor yang ada LED macam saya, kamu boleh terus PNP saja lampu ni. Cuma dalam kes saya ni, saya terpaksa pindahkan wire dari lampu reflektor daripada lampu belakang yang lama kepada lampu belakang yang baru ni. Kita akan buat T-tapping lah. Kita tap saja pada lampu yang baru ni. Dan saya akan menggunakan connector T-tapping ni. Seterusnya saya akan pindahkan wire ni ke lampu yang barulah. Buka satu persatu supaya kita tidak lupa lah mana satu wire yang disambung. Okey, selesai sudah saya pindahkan wire reflektor ni, bumper reflektor daripada lampu lama ke lampu yang baru. Memang sangat mudah lah kalau ada T-tap wire connector ni. Kemudian soket ni kita boleh pasang balik lah dan test lampu dia. Okey, nampak? Memang cantik guys. Apalagi dia sekali dengan reflektor bumper, memang cun lah. Saya suka desain lampu belakang ni, dia nampak sporty sikit. Dan saya ambil color smoke supaya dia matching lah dengan color granite grey ni. Kalau kamu suka pattern yang macam mana? Yang ni jenis version 4 V4.
Dan saya dah letak juga di product link di bawah lah. Mudah-mudahan korang akan dapat voucher daripada Shopee guys. Korang try dulu tengok. Kalau saya memang puas hati dengan lampu ni. Memang nice. Tengok. Memang mantap. Okey, kemudian bolehlah pasang 2 nut 10 tadi. Dan siap. Okey, ini baru kiri. Yang kanan belum lagi. Dengar banyak yang bermasalah untuk tukar lampu di sebelah kanan. Sebab soket dia berada di dalam. Tidak apa, kamu layan je video ni sampai habis guys. Saya akan tunjuk semua. Tengok, soket berada di dalam. Okey, pertama sekali lepaskan dulu getah bonet belakang ni. Kemudian buka satu skru di bahagian dalam ni. Kemudian cover di bahagian dalam ni kamu tarik macam ni. Dia ada klip tu. Tapi jangan buka semua, cuma tarik sedikit lah supaya dia boleh terbuka macam tu. Dia jadi macam ni lah. Korang boleh nampak ada soket di bahagian dalam. Cover ni agak keras sedikit. Okey, korang perlu tahan dulu dan buka soket lampu tu. Okey, nampak soket sudah dilepaskan. Dan lampu boleh sudah ditanggalkan. Okey. Kalau korang tiada bumper reflector LED ni, boleh PNP sajalah. Sama juga seperti lampu sebelah kiri tadi. Di sini saya ada buat wire tapping untuk reflector bumper. Yang ni saya perlu salin kepada lampu yang baru. Saya akan buat wire tapping di area sinilah. Sama juga macam sebelah tadi. Okey, supaya kamu tidak terlupa wire mana satu, kamu boleh letak tag lah. Letak nama pada setiap wire supaya dia tidak tertukar. Macam ni saya dah siap buat connector tapping pada lampu yang baru. Tinggal pasang sahaja. Okey, saya dah siap sambung wire reflector bumper ni. Kemudian bolehlah pasang seperti biasa. Sebenarnya sebelum ni saya dah cari dalam YouTube, adakah orang share cara tukar lampu belakang Azia yang baru ni. Jadi selepas saya buat survey, memang belum ada lagi yang share. Jadi ini video khas untuk korang, cara untuk tukar lampu belakang Azia yang baru ni. Sebenarnya senang je pasang, cuma kita tidak tahu cara. Tapi bila kita sudah nampak cara dia, automatik kita akan yakin dengan kerja DIY kita guys. Apa salahnya kita berkongsi pengalaman dan ilmu kepada kawan-kawan semua. Okey, lampu kanan pun sudah siap pasang. Jom kita test dulu. Sejujurnya, bagi saya memang nampak cantik dan menarik lah tail lamp jenis smoke pada Pro 2 Granite Grey macam ni. Jadi terpulang dengan kamulah sama ada mau cari yang full albino warna putih tu clear, ataupun cari yang smoke, ataupun ada lagi yang RGB, apa lagi, macam-macam jenis lah. Yang penting ngam dengan cita rasa korang semua. Okey, saya rasa itu saja perkongsian. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini dan bagi like juga pada video saya guys. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Good luck pada yang DIY.